Misalnya ada yang menolak vaksin. Ada yang mak bapak tak nak anak dia dapat vaksin HPV. Ada. Tapi dia datang juga klinik, dia nak. Dan dia tahu banyak benda tentang benda tu untuk cegah. Nampak tak mak bapak macam mana yang mengacau cerita dia sekarang ni? Kan? Jadi kita bagi dia sebagai major, minor, itu kita boleh bagi. Sebab I rasa kalau macam dekat Kuala Lumpur ni, orang lebih terbuka dan lagi open kepada this kind of education, this kind of knowledge. Tapi kalau you pergi macam let's say kita nak cakap Kelantan, probably dia still sexually active, tapi diorang tak berapa nak aware. Dia tak ada orang yang nak bercerita, yang nak cakap pasal isu-isu ni. I think bergantung juga macam tadilah yang kita kata isu religion. Memang tak ada lah. Tapi diorang punya number is like high juga kan. Tak ada ni pencegahan apa semua kan. Mungkin juga dari segi barrier lah, macam saya cakap tu kan, cultural barrier. Mungkin kat Pantai Timur tu lebih menebal dia punya cultural. Orang pantai susah nak penetrate kat situ. Penetrate that market. So apa doktor punya pesanan dan nasihat kepada pendengar luar sana untuk diorang yang ada masalah seksual tapi takut nak dapatkan rawatan, ataupun kalau diorang dapatkan rawatan, bantuan ni should they do secara privately or macam mana? So nasihat saya, tampil. Jangan takut tampil ke hadapan dan jangan takut tentang privacy. Okay, sebab banyak sekarang ni kita boleh offer anonymous screening. Tanpa nama, tanpa detail, tanpa IC, tanpa alamat. Bagi nickname je apa dia nak. And they have the right to know the result or not. Ada yang buat test tapi tak nak tahu result. Ada juga yang macam tu, ada. Sampai dia ready. Tak berapa nak betul sampai dia ready. Sampai dia ready. Sampai ready. Yeah, sampai dia ready. Ada orang yang macam tu. Dia nak bagi masa dulu. Tapi first step dia buat test dulu. And then doktor kena respect lah. Contoh kan result dia tak nak bagus ni, but you macam tak boleh nak bagi tahu sebab So dia nak kita- prepare himself or herself. So kita bagi dia punya masa. Macam tu. Jangan push. Dan lagi satu, yang kedua yang paling penting, stigma dalam diri sendiri. Itu yang paling kena dihapuskan. Kadang-kadang dia takut nak datang sebab stigma yang menebal dalam diri dia. Dia sendiri yang rasa macam stigma dalam badan dia sebenarnya. Padahal dia fikir pada orang lain ke tanggap tentang dia. Tu sebenarnya stigma tentang diri dia lah. Tampil saja ke hadapan, buat ujian, okey, dan bincang dengan doktor. Jangan simpan, okey, sebab kalau kita simpan, masalah kita lama-lama akan jadi lagi teruk. Dan kena tahu kebanyakannya ada rawatan, kebanyakannya boleh disembuhkan. Walaupun ada yang tak boleh disembuhkan, tapi ada cara.